Hari ni saya nak share tentang template aktiviti tajwid. Yang ini cikgu boleh ubah dan ikut kesesuaian murid cikgu. Yang ni kebanyakannya saya buat untuk aktiviti sekolah rendah. Tapi kalau nak buat untuk aktiviti sekolah menengah, boleh disesuaikan lah. Okay. Sebenarnya kalau kita nak buat aktiviti tajwid ni, kita kena ada objektif dia. Saya tulis objektif dia. Kalau kita tak tahu objektif aktiviti kita, murid akan sekadar seronok nak main je, tapi dia tak dapat nak jawab latihan secara kendiri. Kita tak nak sampai tahap macam tu. Jadi, objektif pertama, memahami makna hukum tajwid. Contohnya kita nak tahu, nak bagi murid ni faham maksud sesuatu tajwid tu. Contohnya macam nun sakinah bertemu dengan huruf lam dengan ra, apa hukum dia? Jadi kita boleh buat aktiviti puzzle. Saya ada contoh template tu, cikgu boleh ubahlah ikut topik. Kemudian objektif kedua, kita ada membanding beza beberapa hukum tajwid. Yang ini kalau cikgu dah ajar beberapa hukum tajwid, contohnya darjah 2 nun syaddah dengan mad asli. Jadi kita nak tahu tahap kefahaman mereka ni kan. Jadi kita buat aktiviti gallery walk untuk tahu diorang ni tahu tak ini mana satu nun syaddah, mana satu mad asli. Jadi macam tu lah. Yang ketiga, ada aktiviti mengenal hukum tajwid. Aktivitinya puzzle dengan dadu tajwid, nanti saya tunjuk. Dan yang keempat, menyebut hukum tajwid dengan betul. Kita nak juga ada aktiviti yang menyebut. Kita tak nak dia sekadar tahu je, tapi murid ni boleh sebut sekali. Iaitu aktiviti cadangan ialah detektif tajwid. Contoh puzzle tajwid ni kan. Yang ini saya edit. Puzzle ni simple je. Cikgu cuma edit kat sini faminkum dengan nun ka. Edit kat sini je. Apa function buah ni sebagai jawapan. Contoh cikgu dah gunting. Yang ini kena gunting. Cikgu kena gunting. Ni kena gunting. Jadi murid, bila cikgu dah gunting semua ni, murid akan padan suaikan. Jadi bila nak tahu jawapan betul, bila dalam satu kelas ada 40 orang kan, 40 murid, bahagi beberapa kumpulan. Jadi bila tak ada jawapan dia, cikgu akan rasa pening macam mana nak mengurus. Dalam satu kumpulan tu letakkan satu fesi. Jadi fesi ni nak tahu betul ke tak, dia tengok buah ni lengkap ke tak. Kalau buah ni lengkap, maksudnya jawapannya betul. Contohnya, kalau murid tu buat faminkum tapi dia letak jawapan nun dengan ta, tak matching lah. Sebab ni buah tembikai, ini buah apple. Jadi tu tak matching. Okay. So, motif buah ni untuk bagi facilitator tu tahu jawapan betul ke tak. Okay. Kemudian, seterusnya, puzzle yang ini pula, ini adalah makna tajwid. Makna sesuatu hukum tu. Kalau macam ni, puzzle ni, cikgu potong garisan putih ni. Nanti murid, bila kita dah potong, murid akan mencari maksud dia ni. Apabila nun sakinah ni, nak tahu jawapan betul ke tak, gambar tu akan jadi lengkap macam ni. Gambar tu akan jadi lengkap. Kalau gambar tu pelik, tiba-tiba hidung dia dekat atas ni, maksudnya tu ada jawapan dia yang salah. Okay. So, saya bagi idea yang murid boleh self check. Murid boleh check sendiri jawapan. Okay. Kemudian yang ini pun sama, puzzle juga. Yang ini dia akan gabungkan dengan segitiga. Yang ini segitiga. Jadi dia akan cari mana jawapan dia. Min zunubikum. Nun bertemu dengan za ni apa dia? Kalau cikgu nak gariskan pun boleh, ataupun nak bagi murid tu cari sendiri pun boleh. Ikut kesesuaian ni boleh ubah.
Kalau nak buat idgham mutamasilain ke apa kan, topik darjah 5-6, boleh ubah. Okey. Ini boleh contoh dia. Dadu tajwid. Yang ni pun kalau cikgu dah beli dadu, nak buat aktiviti dia, bagi murid tu baling. Contoh, murid tu baling dapat dadu nombor 2. Jadi dia jawab dulu, faminkum. Apa jawapan dia? Dia gariskan. Bagi dibaca, faminkum. Cari. Yang ni lengkapkanlah sampai habis. Contohnya yang ini cikgu nak buat tajuk hukum nun sakinah kan. Jadi cikgu kumpulkan nun sakinah. Nun sakinah sahaja semua ataupun tanwin sahaja semua. Ikutlah kesesuaian. Jadi murid akan baling dadu. Contoh dia dapat yang ini, dia buat ni pula. Dia buat satu-satu. Baling dadu lagi dapat 3, baru dia jawab yang kedua ni. Baling dadu lagi dapat yang ketiga lagi, baru jawab yang ini. Kita tengok siapa yang berjaya siap sampai habis, itu kira pemenang lah. Dan pastikan jawapannya betul lah. Yang ini cikgu boleh semak bersama-sama dengan murid. Boleh print, letak dalam kumpulan kecil, bagi mereka jawab. Okay. Detektif tajwid. Yang ini pun menarik juga. Cikgu boleh guna flashcard yang tadi cikgu print. Boleh letak dalam satu kumpulan kan. Satu kumpulan dalam 4 orang. Ada satu fesi. Fesi ni pegang flashcard. Flashcard yang kat depan tadi, flashcard tajwid tu, letak dalam satu kumpulan. Jadi murid tu cari hukum tajwid dan mereka akan belajar salin dan sebut. Contohnya kat depan tu kuntum. Bagi fesi ni ajar dulu kuntum. Apa hukum dia? Tulis kat sini. Murid akan belajar menyalin. Ada 4 flashcard, tulis kat sini. Okay, ini memang untuk tahap 1 perlukan latihan menyalin. Okay. Nanti dia pergi dekat kumpulan kedua. Apa lagi flashcard dia? Ada 6 kumpulan lah. Jadi dia kena selesaikan. Gallery walk. Gallery walk ni pun menarik juga. Contohnya kan, satu kumpulan tu dapat 2 bunga. Satu kumpulan dapat 2 bunga. Tapi topiknya berbeza. Bunga pertama, izhar harki. Bunga kedua, idgham ma'al gunnah. Okay. Idgham. Kemudian, murid ni cari jawapan dia. Saya letak contoh satu kalimah ni. Jadi murid ni letak izhar halki ke ataupun idgham. Dia letak kat bunga mana. Ni kena gunting lah. Nanti letak jawapannya kat sini. Jadi satu kumpulan tu dapat 2 bunga. Mereka selesaikan 2 bunga ni lah. Kalau nak soalan sama setiap kumpulan boleh, ataupun nak berbeza sikit nanti kita switch ke. Ikutlah kesesuaian. Okay. Itu sahaja idea aktiviti yang saya boleh share. Kalau ada idea lagi nanti saya akan tambah. Okay, terima kasih.